Larangan Nabi Muhammad ni bukan bermaksud 100% jangan tulis hadis. Buktinya Nabi Muhammad suruh tulis hadis. Apa dia? Perlembagaan Madinah. Perlembagaan yang pertama, perlembagaan negara Islam yang pertama, Nabi Muhammad suruh sahabat tulis. Tu hadis tu. Nabi Muhammad suruh tulis. Jadi yang Nabi Muhammad kata jangan tulis hadis tu bukan 100%. Dia bukan 100% jangan tulis hadis. Seterusnya, Nabi Muhammad ada menghantar surat-surat kepada pemerintah negeri lain. Dia ajak masuk Islam. Surat Nabi Muhammad ni hadis juga. Ada dua bukti sekarang. Nabi Muhammad suruh tulis perlembagaan Madinah yang hadis, dan Nabi Muhammad suruh tulis surat hantar kepada pemerintah yang belum Islam. Hadis juga. Nabi Muhammad sendiri suruh sahabat tulis hadis. Ada bukti. Yang keempat, lagi bukti Nabi Muhammad membenarkan para sahabat menulis hadis. Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, kata seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku menulis apa yang aku dengar daripada kamu." Nabi Muhammad jawab, "Ya, bahkan." Maksud dia boleh lah tu. Tulis lah. Nak tulis. Ada Nabi Muhammad benarkan. Lagi hadis. Ini asal. Kata sahabat. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. "Sesungguhnya aku menulis apa sahaja yang aku dengar dari Rasulullah." Ada satu orang sahabat ni, apa saja yang dia dengar daripada Rasulullah, tak kira lah. Dia dengar tu Quran ke, dia dengar tu hadis ke, dia salin semua. Ya? Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad cakap, "Tuliskanlah untuk Abu Syah." Abu Syah ni cerita dia, Nabi Muhammad ada buat keluar satu fatwa. Abu Syah nak bawa balik kepada kaum dia fatwa ni, dia takut kaum dia tak percaya. Jadi dia kata, "Boleh tak tolong tulis fatwa ni?" Nabi Muhammad kata, "Okey, tolong tulis untuk Abu Syah fatwa tadi." Jadi Nabi Muhammad memang ada bukti mengatakan baginda ada pernah suruh tulis hadis. Ini memaksudkan kepada kita, hadis Nabi Muhammad yang kata jangan tulis hadis tu bukan qat'i, bukan muktamad. Boleh tulis hadis. Jadi hujah kaum anti hadis tertolaklah. Mereka kata Nabi Muhammad tak bagi tulis hadis. Tak, bukan qat'i, bukan muktamad. Bukan 100% tak boleh tulis. Tak boleh tulis tu supaya jangan bercampur dengan Quran saja. Kalau yakin tak bercampur dengan Quran, boleh tulis. Okey, satu hujah dah tolak. Seterusnya, dakwaan yang kedua daripada golongan anti hadis. Mereka kata Quran dah lengkap. Tengok ayat Quran sendiri kata Quran dah lengkap. Kalau kita tambah lagi dengan hadis, maksudnya Quran ni tak lengkap. Kita telah menolak firman Tuhan. Kita telah mengatakan Quran tak lengkap. Jadi kita dah berdosa. Jadi dia tidak faham antara perkataan lengkap dengan perkataan sempurna. Quran ni dia sempurna. Dia sempurna, bukan lengkap. Lengkap yang dia faham ni maksud dia, dalam Quran ni semua benda dah cerita. Apakah dalam Quran semua benda dah cerita? Tak. Bukan semua benda dalam Quran dia cerita. Quran dia cerita benda yang asas. Huraian dia berada di dalam hadis. Macam kes nak ke bumi mayat tadi lah. Dalam Al-Quran dia tak cerita nak ke bumi mayat ni macam mana. Yang dia cerita tanam je dengan tanah. Tapi huraian dia dalam hadis yang ada. Jadi dalam Quran ni, Quran dia bukan lengkap 100%. Sebab tu dalam Quran dia tak ada cara nak buat roti canai. Kalau Quran ni betul-betul lengkap, cerita buat roti canai ada lah dalam Quran. Mula-mula kena ambil tepung banyak mana, air banyak mana, kena campur pelantar, campur margarin, jenis apa pula margarin tu, kena cerita teliti. Dalam Quran dia tak cerita macam tu. Jadi Quran ni dia bukannya lengkap, dia sempurna. Sempurna ni maksud dia semua benda dia dah sentuh, tapi huraian dia kena tengok dalam hadis. Tu maksudnya. Cara buat rumah, cara buat rumah, dalam Quran dia tak cerita. Jadi kita tolak lagi hujah golongan anti hadis. Dia kata Quran dah lengkap, tak payah hadis dah. Quran tu lengkap maksud dia lengkap tu dia cerita secara umum. Semua benda secara umum Quran dah cerita dah. Kalau nak tulis satu persatu,
cara buat roti canai, cara buat rumah, cara buat layang-layang semua. Seluruh air laut di dunia ni kita buat dakwah tak cukup. Kita nak print pada komputer, nak buat dakwah berita tu tak cukup. Kalau kita tambah air laut daripada dunia lain pun tak cukup. Nak cerita satu persatu. Dakwaan yang ketiga, golongan anti hadis kata Al-Quran ni telah diubah. Sebab apa? Ada 2 ayat yang ditambah, iaitu 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah, ayat 128, 129. Zaman Nabi Muhammad ayat ni tak ada, tapi para sahabat kata-kata ditambah. Ni tuduhan golongan anti hadis. Jadi ceritanya, yang ditugaskan mengumpulkan Quran ni nama dia Zaid. Zaid bin Sabit. Dia kena kerja kumpul ayat Quran.